Tapi kecewa lah. Kalau orang atas tak berlaku jujur, cakap macam orang munafik. Unit penguatkuasa Majlis Bandaraya Shah Alam menjalankan tugas mereka. Peniaga di sini sebelum ini telah pun berusaha melalui pelbagai usaha, termasuklah berjumpa dengan Yang Berhormat Ahli Parlimen Sungai Buloh YB Ramanan, dan sudah semestinya juga adun kawasan Kota Damansara YB Izwan untuk setidak-tidaknya mungkin memberi mereka masa untuk agar tidak merobohkan unit-unit gerai mereka. Ini nampaknya tak mampu ditahan lagi. Ya. Jadi kami terasa terkilan dah. Sebab apa, kita dah jumpa, dah hantar memorandum. Lepas tu pula kita dengar polis akan datang 27 hari bulan ni. Apabila datang 7 kita dah pergi dah. Iaitu 25 kita dah pergi dah. Jumpa dengan PA iaitu Datuk. Jadi dia beritahu dengan kita, kita cakap dengan dia, sekira nak roboh, kita sedia, tidak ada masalah. Tapi betul ke roboh 27? Maka dia cakap tidak. Kita dalam perundingan. Jadi tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa tindakan, dia cakap. Jadi mereka yang berniaga di sini 10 orang masih berniaga lah. Biasa. Tiba-tiba malam ni 27 dia dah ikat dah semua. Kan? Jadi mereka ni terkejut. Tengah malam cepat-cepat pindahkan barang. Kan? Jadi tiba-tiba betul-betul terjadi. Jadi kita kecewa lah. Orang yang bertaraf PA Datuk yang bagi perkara mengatakan dalam rundingan, tiba-tiba ambil tindakan macam orang tak belajar. Kan? Kalau nak roboh lah, kita tak ada masalah roboh. Kan? Kita semuanya warga emas dan juga ibu tunggal. Tak ada terdaya nak melawan. Kita tahu pejabat awam ni dia jalankan tugas dia. Kan? Jadi kita apa yang kita buat, kita tengok aja lah. Tapi kecewa lah. Kalau orang atas tak berlaku jujur, cakap macam orang munafik. Jadi saya rasa la ilaha illallah. Kita cakap itulah. Kita cakap perkara yang benar. Wallahi, kita dengar apa yang dia cakap. Bukan kita cakap main-main, tidak. Kita dengar betul-betul. Jadi inilah media kita rasa tidak adilnya. Tengok orang berniaga. Inilah pencarian dia. Inilah pencarian dia satu-satunya. Tak ada tapak disedia langsung. Tak ada tapak sediakan. Setelah berniaga 15 tahun terus roboh. Tempat pun tak bagi. Tak kesian ke? Jadi kita ni inilah kan, yang orang atasan dia tak macam kita. Yang berniaga dapat walaupun 15 tahun makan kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang aja. Kalau dia bagi tahu roboh, kita dah siap-siap dah. Tidak ada pembaziran. Tak payah anggota yang ramai pun datang. Berapa anggota ramai datang, membazir aja. Dan apa yang diminta oleh gerai tadi sebenarnya telah pun terjawab sebelum ini, di mana mereka minta tempat gantian supaya mereka dapat menyambung rezeki mereka yang terputus akibat gerai mereka dirobohkan pada hari ini. Kami dah jumpa Datuk Bandar, kami dah cuba bagi memorandum kat Datuk Bandar. Itu pada 26, 25, 26 kami ada jumpa Datuk Bandar, pergi pejabat Datuk Bandar tanya pertengahan dengan perobohan ni. Tapi PA dia jawab dalam stil ada semakan. Tu kami tanya dalam perbincangan ataupun dalam semakan tu akan ada perobohan ni tak? Tapi Datuk Bandar cakap yang pegawai khas Datuk Bandar cakap tak ada perobohan. So kami pun agak terkejut sebab kami pun tak banyak yang tak sempat kemas semua.
So terpaksa akulah pagi. So harapan saya semoga pemimpin yang akan datang ataupun next pemimpin kita pilih yang elok-elok lah. So macam pemimpin sekarang ni memang tak boleh tolong kita sebagai penjaja, sebagai orang Melayu. Memang diorang tak bagi peluang, tak bagi muka langsung. Sebab kami dah cuba merayu daripada ahli majlis, adun, parlimen, tapi suara kami tak didengari. Usaha yang mereka lakukan yang dikongsikan sebelum ini termasuklah menyampaikan memorandum kepada Datuk Bandar Datuk Bandar Shah Alam dan juga kepada ahli majlis, iaitu kalau tak silap saya Cik Mondi. Seterusnya mereka juga berusaha untuk mendapatkan bantuan YB Izwan, YB Kota Damansara di mana terletaknya lokasi ini, dan tak terkecuali dengan YB yang baru menang pemilihan TKR, iaitu YB Ramanan yang merupakan YB Sungai Buloh. Juga mereka mohon bantuan agar sesuatu dilakukan kepada tapak mereka berniaga di sini. Dan itulah dia kenyataannya pada hari ini 27 Mei 2025. Tidak ada kuasa yang mampu menghalang seandainya mereka menguatkuasakan apa yang tertaluk pada undang-undang. Selain itu, usaha pemilik gerai juga telah pun berjumpa ataupun meminta bantuan dengan pelbagai NGO, namun saya dapat kongsikan mereka berusaha dengan NGO yang dikenali sebagai Ikhlas Malaysia. Sudah semestinya Datuk Muhammad Ridwan Abdullah. Kami tidak pasti apa yang akan terjadi pada lokasi ini. Apakah ianya akan diganti dengan unit-unit gerai lain ataupun sebaliknya. Jika ianya digantikan dengan gerai, jadi mungkin harapan kepada peniaga ini gerai tersebut diserahkan kepada mereka. Setidak-tidaknya bukan diserahkan kepada mereka yang hanya ambil nama kemudian gerai itu dialibabakan. Ini yang mereka tidak mahu. Jadi mereka telah menunjukkan minat yang mendalam kepada berniaga. Mereka berniaga di sini semenjak 15 tahun yang lalu dan sampai ke hari ini. Jadi jika benar dakwaan mengatakan tempat ini ingin dibangunkan gerai semula ataupun kios ke ataupun apa-apalah, jadi mereka mohon agar mereka diberikan keutamaan untuk memiliki gerai di sini. Sebelum itu telah pun alat perubahan. Tapi kecewa lah kalau orang atas tak berlaku jujur, cakap macam orang munafik. Jadi saya rasa la ilaha illallah. Kita cakap itulah. Kita cakap perkara yang benar. Wallahi kita dengar apa yang dia cakap. Itu yang kita Kita terima. Nak tinggal kita pun dah setiap lubuk dah. Barang pun dah keluarkan dah. Tak ada hal aja. Hanya Hari kita tu datang tak meeting? Mana? Saya memang tak ada. Masa tu saya ada benda saya tak ada. Haji jangan nipu je. Saya tak ada. Haji jangan nipu. Buat mana Kehadiran nipu? ada pada pelesenan ni. Apa ni? Tak ada masalah. Pelesenan. Tak apa. Gambar apa ada? Saya bila? Saya percaya pada kawan saya. Pegang tuan cakap saya ada. Bermakna saya tak ada. Tunjukkan gambar. Ada tak? Takkan saya jadi munafik. Ada tak ada ni? tidak ada. Tak ada. Kita macam ni. Tuan cakap tadi ada. Lepas tu Abang ada kan? memang meeting terpanggil. Saya ada, tapi itulah banyak Saya tak bawa saya punya kronologi tu. saya dah cakap. Allah yang bagi rezeki itu Betul. ya. Tapi pegang percakapan tu kita dunia akhirat akan Betul. dijawab. Kita orang Tak apa, Islam. tak apa, saya tak apa, Kalau saya nak datang robot cakap 27. Kita dah pergi dah 25, 6 kita dah pergi jumpa PA dia cakap tidak ada. Dia cakap ni saya cakap benar. Nak saya tak nak saya tak apa. Allah Taala yang saya. Okey, tak dia apa, tak cakap apa. macam tu. Okey. Kita terima apa dia cakap. Okey. Lepas tu tiba-tiba seal. Kita cakap yakin kita dah pun dah barang-barang semua dah kita tinggalkan. Kan kita tak ada tuan jalankan tu kan tak ada masalah. Betul, kami Kan, jalankan kita juga. kita pun Ya, tak ada betul. masalah. Betul. Tapi percakapan tu yang Cuma clear saya, sikit. cuma saya dah cakap, kita bukan kita datang terus-terus, kita dah panggil meeting, kita dah bagi ruang. Saya tak tahulah kalau nanti cakap saya ni dimanipulasi, kata tak bagi. Tapi kita dah cakap, kita panggil, kita jemput datang, kita bincang, kita bagi ruang sampai bulan 3, bulan
kami dah jumpa Datuk Bandar, kami dah cuba bagi memorandum kat Datuk Bandar. Tu pada 26, 25, 26 kami ada jumpa Datuk Bandar, pergi pejabat Datuk Bandar tanya pertengahan dengan perobohan ni. Tapi PA dia jawab dalam semakan. Tu kami tanya dalam perbincangan ataupun dalam semakan tu akan ada perobohan ni tak? Tapi Datuk Bandar cakap pegawai khas Datuk Bandar cakap tak ada perobohan. So kami pun agak terkejut sebab kami pun tak banyak yang tak sempat kemas semua. So terpaksa akulah pagi nak buat semua ni. Yang serahan memorandum itu pun belum tidak ada apa-apa perkabaran yang kami rasa Datuk Bandar pun tak dengar kami punya suara. So memang usaha kami sia-sia je lah. Semoga pemimpin yang akan datang ataupun next pemimpin kita pilih yang elok-elok lah. So macam pemimpin sekarang ni memang tak boleh tolong kita sebagai penjaja, sebagai orang Melayu. Memang diorang tak bagi peluang, tak bagi muka langsung. Sebab kami dah cuba merayu daripada ahli majlis, adun, parlimen, tapi suara kami tak didengari. Kami terasa terkilan dah. Sebab apa, kita dah jumpa, dah hantar memorandum. Lepas tu pula kita dengar polis akan datang 27 hari bulan ni. Apabila datang 7 kita dah pergi dah. Iaitu 25 kita dah pergi dah. Jumpa dengan PA iaitu Datuk. Jadi dia beritahu dengan kita cakap dengan dia, sekira nak roboh, kita sedia, tidak ada masalah. Tapi betul ke roboh 27? Maka dia cakap tidak. Kita dalam perundingan. Jadi tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa tindakan, dia cakap. Jadi mereka yang berniaga di sini 10 orang masih berniaga lah. Biasa. Tiba-tiba malam ni 27 dia dah ikat dah semua. Kan? Jadi mereka ni terkejut. Tengah malam cepat-cepat pindahkan barang. Kan? Jadi tiba-tiba betul-betul terjadi. Jadi kita kecewa lah. Orang yang bertaraf PA Datuk yang bagi perkara mengatakan dalam rundingan, tiba-tiba ambil tindakan macam orang tak belajar. Kan? Kalau nak roboh lah, kita tak ada masalah roboh. Kan? Kita semuanya warga emas dan juga ibu tunggal. Tak ada terdaya nak melawan. Kita tahu pejabat awam ni dia jalankan tugas dia. Kan? Jadi kita apa yang kita buat, kita tengok ajalah. Tapi kecewa lah. Kalau orang atas tak berlaku jujur, cakap macam orang munafik, jadi saya rasa la ilaha illallah. Kita cakap itulah. Kita cakap perkara yang benar. Wallahi, kita dengar apa yang dia cakap. Bukan kita cakap main-main, tidak. Kita dengar betul-betul. Jadi inilah media kita rasa tidak adilnya. Tengok orang berniaga, inilah pencarian dia. Inilah pencarian dia satu-satunya. Tak ada tapak disedia langsung. Tak ada tapak sediakan. Setelah berniaga 15 tahun terus roboh. Tempat pun tak bagi. Tak kesian ke? Kalau ada tempat tu tak kisahlah. Saya tak kisah. Ini saya tak tahu mana saya nak pergi. Tanya telah pun terjawab sebelum ini, di mana mereka minta tempat ganti. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton hingga tamat. Berjumpa lagi di video akan datang.